Yum, saya dengar awak up gaji awak sampai 49,000, betul ke? Oh, okey. Sebab dekat KXCity gaji hanya 29 je. Oh, paling tinggi ya. Oh, 29. dia sampai 20,000 dia markupnya. 49. Saya dengar awak ada markup gaji sampai 49. So management tak nak sambung lah sebab terlalu tinggi. demand. Sebab Fuko dengan Indra pun turunkan gaji. So takkan awak player bukan star mana, bukan idola legend pun awak nak naikkan gaji. So saya counter balik. Saya tak pernah nak angkat gaji mana-mana, coach. Saya stick je. Kalau nak turun pun okey lagi, saya tak ada masalah. Sebab dia orang tak bincang dengan saya. Itulah masalah dia. Tak bincang dengan saya. So coach tu pun cakap saya tak boleh buat apa sebab dia pun makan gaji juga dengan management. So tak boleh buat apa, ni management dengan ejen awak yang bicara. So saya call ejen tak angkat sampailah nak start season baru, tak ada jawapan. So saya terpaksa ambil inisiatif lain lah. Charity lain lah dalam kelam kabut macam tu. Tapi memang masa